rugilah, rugilah. 3 kali Nabi ulang. Bila Nabi ulang 3 kali, sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa? Sesiapa yang sempat dengan mak dan ayah dia yang tua, tetapi tidak membuatkan dia dapat kunci syurga. Maksudnya Nabi nak bagi tahu, siapa yang Allah panjang umur dia, panjang umur mak dengan ayah dia, mak ayah tu ada, maka pahala ketika itu sangat besar. Tuan-tuan perempuan, jaga mak ayah waktu mereka sihat tak sama dengan jaga mak ayah waktu sakit. Berbeza. Tak percaya, ambil mak tu jaga, ambil ayah tu jaga. Jangan kata dah mak sakit, ayah sakit, tu nak buat macam mana? Tak tahu. Kumpul duit seorang sikit nak hantar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau Allah tunjuk apa yang si anak yang jaga mak ayah sakit tu dapat, semua akan berebut. Orang kampung pun akan berebut. Lebih-lebih lagi ketika mereka uzur. Bukan seorang 2 minggu, bukan seorang sebulan. Ada yang buat giliran sebulan.